Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Amir selaku pengacara majlis, seluruh pasukan Pustaka Permata Ummah selaku penerbit kepada buku Perang Iran Israel yang masih panas lagi, yang baru diterbitkan kali ini dan timely kita dapat memperolehinya sempena PBAKL pada kali ini. Jadi tuan-tuan, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, saya nyatakan tadi bagaimana buku ini sangat-sangat bersesuaian dengan apa yang berlaku pada hari ini, terutamanya bila membabitkan serangan yang sangat ganas yang dilakukan oleh rejim Israel dan juga Amerika Syarikat ke atas Iran, bermula daripada akhir bulan Februari yang lalu dan sekarang dah masuk Jun, dah lebih daripada 2 bulan, malah 3 bulan, menghampiri 3 bulan di mana telah berlaku serangan ataupun konflik yang tercetus membabitkan Iran yang berhadapan dengan kuasa besar Amerika Syarikat dan juga sekutunya Israel. Kita melihat di sana ramai juga yang masih tertanya-tanya bagaimana sejarah Iran sehingga mereka pada kali ini dalam keadaan mereka diserang bertubi-tubi, tetapi Iran masih mampu bukan setakat untuk bertahan, tapi juga untuk melakukan serangan balas, sehingga mana pada kedudukan sekarang, di mana kalau kita ikuti perkembangan yang terkini bagaimana Amerika Syarikat dan juga Israel terpaksa akur dengan desakan dan tuntutan Iran. Ini merupakan suatu perkara yang menarik dan saya kira di sana ramai daripada kalangan kita masih tertanya-tanya dan juga mahukan maklumat-maklumat yang terkini, info yang benar, maklumat yang sahih berkenaan tentang Iran ini, juga sudut pandang dari sudut siasah syar'iyahnya, dari sudut maqasid syar'iyahnya, begitu juga dengan sudut pandang dari segi geopolitik Islam, di samping memahami dari sudut geopolitik dan juga strategik, ilmu strategik menurut kacamata barat dan seumpamanya. Dan tidak ketinggalan di mana buku ini, tuan-tuan, puan-puan, juga boleh jadikan dia sebagai rujukan untuk melihat tentang suatu aspek yang juga sangat-sangat penting dalam konteks Islam, iaitu tentang akan datang, bagaimana masa depan Islam, masa depan umat, sampai kepada peringkat hari kiamat, yang semua ini dirumuskan dengan sangat cantik di dalam buku ini. Jadi kalau sesiapa yang ingin melihat dari sudut maklumat sejarahnya, dari sudut maklumat geopolitiknya, dari sudut ilmu hadis dan juga nas-nas Al-Quran yang berkait tentang pertembungan ini, dan begitu juga dengan maklumat-maklumat khabar yang berkait ataupun asar, asar, begitu juga dengan hadis yang berkait tentang masa depan, apa yang akan berlaku pada masa akan datang bila berlaku pertembungan besar yang disebut sebagai Al-Malhamah Al-Kubra, ataupun bagi kalangan naratif barat dan juga kalangan agama lain, sebahagiannya merujuk sebagai Armageddon, di mana pertembungan yang besar ini akan berlaku. Jadi buku ini sangat-sangat sesuai untuk dijadikan rujukan dan juga sekurang-kurangnya untuk mendapatkan maklumat yang benar tentang aspek-aspek yang berkenaan. Begitu, Amir. Okay, baik. Jadi doktor telah pun menyentuh tentang bagaimana buku ini sangat sesuai sekiranya kita baru saja nak tahu tentang akar apakah yang berlaku. Jadi mungkin soalan seterusnya saya nak, secara personalnya doktor saya lihat banyak terlibat aktif dengan konferens-konferens bersifat antarabangsa. Jadi adakah isu ini ataupun di manakah hala tuju perbincangan yang dibawa apabila kita datangkan isu ini? Adakah kita nampak bahawa isu ini akan berakhir dengan Perang Dunia Ketiga atau macam mana, Doktor? Baik, dalam hal ini, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bagaimana tidak dinafikan
di sana boleh membawa kepada pertembungan yang lebih besar. Dia bukan setakat membabitkan Iran ataupun Amerika Syarikat, tetapi juga pihak-pihak yang bersama-sama dengan mereka. Dan perkara ini kemungkinan akan berlaku itu ada, cuma mungkin dengan perkembangan yang terkini bukanlah pada waktu yang terdekat. Sebab kita melihat di sana, di pihak Amerika Syarikat, seakan-akan pada kedudukan yang saya nyatakan lower hand, ya, kira-kira pada kedudukan ini mereka terpaksa akur dengan contohnya yang terkini, Iran menyatakan bahawa rundingan ini perlu untuk dihentikan, provided that, ya, Israel akan hentikan, ya, akan hentikan serangan ke atas Lebanon dan serangan ke atas Gaza. Ini satu perkara yang sangat signifikan, sehingga mendorong kepada Trump dengan sebab desakan daripada Iran ini untuk hentikan rundingan. Kalau serangan masih lagi berterusan, jadi Trump dikatakan telah memberikan amaran kepada Netanyahu untuk stop, dan dikatakan setakat ini memang Israel terpaksa stop serangan besar-besaran ke atas Lebanon yang dilancarkan telah sekian lama. Jadi dalam hal ini saya melihat, ya, di sana pertembungan dan siri pertembungan ini dia tidak akan berhenti, tetapi dia akan berterusan dengan macam-macam version, dengan macam-macam keadaan. Kemungkinan di sana akan membabitkan juga kuasa-kuasa lain, ya, yang terkesan, termasuk Rusia, China dan sebagainya juga tidak boleh untuk dikesampingkan kebarangkalian yang berkenaan. Cuma yang kita lihat dengan perkembangan-perkembangan ini, dia menepati dengan apa yang juga disebutkan tentang peristiwa Malhamah Kubra ni. Sebelum daripada peristiwa Malhamah Kubra ni akan berlaku beberapa pertembungan kecil, ya, dan berskala sederhana sebagaimana yang kita saksikan pada hari ini, sehinggalah kepada peristiwa bagaimana kebangkitan Imam Al-Mahdi contohnya. Begitu juga dengan akan datangnya Dajjal. Jadi kalau di sana ada yang meramalkan Trump ni Dajjal, dia belum lagi belum lagi level begitu, ataupun Netanyahu sebagai Dajjal. Tanda-tanda tu ialah jahat dan juga ganas tu telah ada, tapi dia belum lagi ke tahap dia boleh untuk sembuhkan orang sakit yang kekal ataupun hidupkan orang yang mati ni. So kita wajar juga untuk melihat dan bersedia dengan suatu pertembungan yang mungkin lagi dahsyat selepas daripada ini. Pun begitu, kita tidak mendoakan akan berlakunya suatu gelombang ataupun suatu bala yang lebih besar pada kurang sekarang ni. Pun kita dah pening kepala dengan kenaikan harga minyak, dengan kenaikan harga barang, dengan kemungkinan krisis ekonomi dan seumpamanya. Tapi sebagai mereka yang turut membaca, ya, tentang hadis, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, memang pertembungan ini akan berlaku sama ada kecil ataupun besar, dan kemuncaknya adalah pertembungan yang lagi besar, ya. Jadi sebagai kita yang memahami akan perkara-perkara ini, wajar untuk menyediakan diri kita pada kedudukan yang terbaik, termasuklah berhadapan dengan keadaan-keadaan dan juga krisis yang meruncing nanti. Okey, baik Doktor. Jadi alhamdulillah, Doktor kata tadi ada kemungkinan tu ada, tapi belum sampai tahap diorang ni Dajjal lagi lah. Kemungkinan hadis-hadis akhir zaman yang katanya Dajjal ni lebih teruk lagi, maka kita sebagai umat Islam perlu lebih bersedia lah. Ni mungkin tanda-tanda tu sudah banyak keluar. Sama ada kita nak ambil peringatan ataupun tidak, itu bergantung pada kita. Jadi Doktor, saya ingin menaikkan satu lagi soalan. Ramailah di kalangan umat Islam kita tanya, kenapa negara Arab yang begitu kaya, mungkin kita contohkan Qatar, Arab Saudi sendiri, dan banyak lagi negara-negara Islam maju yang lain, sampai ke hari ini, sejak saya kira isu Palestin yang 7 Oktober tempoh 2023 tu, sehingga kini masih tiada lagi apa-apa tindakan yang kita lihat wajar diambil
sedangkan yang diserang itu jiran daripada mereka, iaitu negara Palestin, dan kini negara Iran pula, sehingga kini masih lagi mengambil sikap yang sekadar mengecam tindakan, tapi masih lagi tak ada tindakan progresif. Jadi adakah ini satu kalau bahasa jihad dia, adakah bersetongkol atau macam mana Dr.? Okey. Baik, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Benar sebagaimana yang Amir nyatakan tadi, bagaimana krisis yang berlaku pada hari ini, konflik yang berlaku pada hari ini yang membabitkan Iran, US, Israel, kita tak boleh pisahkan dengan isu yang membabitkan Palestin. Yang dengan sebab itu Iran menuntut, ya, kalau nak berunding, nak continue perundingan, maka perlu untuk hentikan serangan ke atas Gaza, ke atas Lebanon, dan disebut juga oleh Iran bagaimana kalau Israel meneruskan aggression yang melampau-lampau begini, ada kemungkinan dia bukan setakat, ya, menyekat Selat Hormuz untuk US dan juga sekutu-sekutunya, khususnya Israel, tapi juga mempertimbang untuk mengetatkan kawalan di Babul Mandab, another pintu di Yaman, pintu untuk masuk Laut Merah, keterusan Suez dan seumpamanya, yang ini juga boleh trigger another crisis yang mencabar. Jadi dalam hal ini, perjuangan pembebasan Palestin ini dia memang perlu untuk dibina di atas kesedaran yang benar, ya. Maknanya dia bukan atas semangat contohnya nasionalisme Arab contohnya, ya. Kalau dikatakan begitu, maka hari ini telah hilanglah segala semangat nasionalis Arab yang ialah sekadar membiarkan, malah dikhabarkan hari ini bagaimana sebuah negara daripada kalangan negara Arab, ya, menjadikan Tel Aviv sebagai hub terbesar kepada penerbangan mereka. Jadi ini sekali lagi menjadi satu wake up call kepada kita bersama, bagaimana pembebasan dan pembelaan yang dilakukan ke atas Al-Aqsa dan Baitul Maqdis, Palestin, perlu didasarkan di atas kefahaman akidah dan perjuangan yang benar. Dia tak boleh untuk direka-reka, apatah lagi kalau disadurkan dengan tujuan-tujuan material yang sekaligus daripada itu akan membawa kepada maka manusia akan melihat tak ada untungnya, tak ada keuntungan untuk terus mempertahankan Palestin. Maka sampai ke peringkat mereka boleh untuk come up dengan proposal untuk menggadaikan ataupun mengganti tanah Palestin yang dijajah itu dan diserahkan kepada Israel dan diletakkan. Ini proposal ni pernah dikemukakan dan pernah juga dikatakan dipersetujui oleh sebahagian daripada kalangan pemimpin Arab. Jadi dalam konteks ini saya melihat bila berlaku, ya, Tufan Al-Aqsa, begitu juga diiringi diikuti dengan konflik yang ada sekarang ini, dia telah menzahirkan, dia telah menjadi al-furqan bainal haqqi wal batil, ya. Bagaimana kalangan mereka yang masih nak berpaut dan masih nak bersekongkol dengan Israel dan Amerika, yang jelas-jelas nyata, bukan setakat pada neraca syarak, tapi neraca kemanusiaan, neraca undang-undang antarabangsa. Mereka melakukan keganasan, mereka melakukan pembunuhan. Maka kalau dalam kalangan mereka yang tidak punya akidah Islamiah pun boleh bersolidariti dengan pihak yang dizalimi, Palestin, warga Gaza, seumpama Global Sumut Flotilla, kan, di mana dalam ramai-ramai peserta ini majoritinya adalah kalangan orang-orang bukan Islam. Mereka pun tak boleh lagi, cannot tolerate dah dengan segala kezaliman, dan ini adalah al-batil yang nyata, ya. Hatta mereka yang tidak berakidah Islam pun boleh melihat bahawa ia sebagai al-batil. Tetapi kita menyaksikan sendiri bagaimana kalangan mereka yang namanya Amin, yang namanya Aminah, yang namanya Ahmad, yang namanya Muhammad, tetapi mereka tidak segan silu untuk bersama dengan penzalim Amerika Syarikat dan juga Israel laknatullahi alaihim. Maka mana mungkin kita boleh menyatakan bahawa mereka ini adalah pejuang-pejuang al-haq yang telah nyata bagaimana
kezaliman dilakukan, keganasan dilakukan, pembunuhan ya secara sengaja ke atas anak-anak muslimah di Iran. Ini suatu perkara yang jelas, tapi mereka tidak mampu untuk menyatakan sekurang-kurangnya bantahan dan kecaman di atas kekejaman yang dilakukan. Jadi dalam hal ini memang ya yang terzahir kepada kita bukan untuk menghukum ini penyokong kebatilan ataupun sebagainya, tetapi kita boleh untuk menilai kalau kalangan mereka yang tidak berkiblatkan Islam pun boleh untuk menilai antara yang benar dengan yang batil, antara yang zalim dengan yang adil, yang membina ataupun memperjuangkan keadilan. Apatah lagi kalangan kita yang diajarkan jangan sesekali berkompromi dengan kezaliman, jangan sesekali berkompromi dengan kebatilan, jangan sesekali mendukung apa juga bentuk kemungkaran. Maka sepatutnya kalangan kita yang beriman ini lebih-lebih lagi untuk bangkit dengan suatu pendirian yang jelas dan tegas bahawa dia bukan berkira tentang Arab ataupun tidak Arab, dia bukan berkira tentang Melayu ataupun tidak Melayu, tetapi kita wajib untuk bersama dengan yang hak dan menolak yang batil. Alhamdulillah, perangai yang sangat tuntas oleh doktor berkaitan dengan walaupun mereka sebahagian besarnya negara yang sangat berdekatan dengan saudara kita di Palestin, saudara kita di bumi Iran, tapi mereka sendiri seolah-olah menutup mata daripada apa yang sedang berlaku. Dan suka bila mana doktor menyebutkan dan kita sendiri melihatlah contoh ada agamawan yang sebenarnya bila Iran ini diserang maka mereka meraihkan. Sebagaimana agama yang sebahagiannya agamawan yang kita kenal, yang terkenal, yang banyak membaca Al-Quran dan sebagainya. Kita jadi bila kita rakyat Malaysia ni, kita selaku orang awam, jadi bila mana kita nak fight back balik benda tu, nanti dah ada hujah seolah-olah dibenarkan bahawa Iran itu diserang. Jadi ya mungkin sebahagian daripada rakyat Malaysia kita pun sebahagian terpengaruh dengan mazhab Sunni dan Syiah. Jadi apa pandangan doktor tentang perkara tersebut? Baik, terima kasih Amir. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Jadi untuk menyelesaikan ataupun menghilangkan kekeliruan ya, kekusutan minda dan seumpamanya, memang kena dapatkan buku ni ya, untuk mendapatkan penjelasan dan juga berasaskan kepada hujah-hujah yang benar. Sekali lagi, kita tidak berpihak kepada kebenaran dengan sebab ia adalah didokong ataupun dibawa oleh seorang influencer. Kita juga ya, bila Amir sebut tentang Al-Qari ya, tokoh Qari yang menjadi ikutan ramai dan seumpamanya bila memberikan pandangan bersama dengan Amerika Syarikat, dan yalah bila bersama dengan Amerika Syarikat automatik bersama dengan Israel wala'ayazubillah, walaupun tidak dinyatakan secara terus terang ya. Dalam hal ini saya kira sekali lagi neraca kita adalah antara yang hak dengan yang batil, antara yang zalim dengan al-mazlum ya. Maka sekali lagi dia very straightforward sebenarnya. Tak perlu pun kepada kajian yang sangat mendalam. Kalau boleh buat kajian lagi baguslah. Tetapi secara zahir pun boleh tengok siapa yang dizalimi. Yang dizalimi adalah Iran dan rakyat Iran. Yang menjadi sasaran serangan adalah Iran dan juga rakyatnya. Begitu juga dengan yang menjadi sasaran serangan adalah di Lebanon dan juga rakyatnya. Begitu juga dengan di Gaza ya, di Gaza, di Palestin, di Baitul Maqdis, rakyat mereka terus dihujani dengan serangan, dilakukan kezaliman, diskriminasi, dihalau, ditindas dan seumpamanya. Yang semua ini sepatutnya kita boleh menanggapinya dengan very straightforward. Dan sekali lagi panduan yang diutarakan oleh Syekh Dr. Ahmad Ar-Raisuni ya, untuk yalah kalau yang masih lagi blur, yang masih lagi melihat ni grey area, dia sebenarnya adalah antara hitam dan putih je ya. Tapi yalah kita meraihkan kadang-kadang kalau mungkin masih ada kekeliruan, masih lagi ada kekusutan dan seumpamanya, ini beliau memberikan pandangan tengok je ya, di mana Israel side ya, di mana Israel bersama dengan mereka.
Kalau katakan Israel bersama dengan contoh sebuah negara Arab, Bahrain katakan, maka dan dia bertembung dengan Iran. Bila Israel side dengan Bahrain, simply that Israel dan Bahrain bersama-sama di atas yang batil, yang sepatutnya dihindarkan dan dijauhkan. Dan di sana Iran, alhamdulillah, bukan setakat mendapat sokongan daripada kalangan negara-negara umat Islam. Alhamdulillah, Malaysia menyatakan sokongan kepada Iran yang dari segi mempertahankan hak mereka, mempertahankan kedaulatan negara mereka. Apa hak Amerika Syarikat untuk tiba-tiba untuk menjadi pengawal? Tak ada mandat daripada UN, tak ada mandat daripada mana-mana pihak, melainkan kegelojohan dan juga kegopohan mereka. Sibuk-sibuk kalau nak jaga Selat Hormuz. Mereka tak ada asas, tak ada sebarang asas. Lalu mana mungkin untuk kita menyatakan bahawa mereka yang side dengan Israel, dan dalam kes ini dengan Trump dan Amerika Syarikat, malah rakyat Amerika Syarikat pun menolak sikap Trump dan mengadakan demonstrasi besar-besaran untuk protes apa yang dilakukan oleh Trump. Maknanya mandat daripada negara pun di peringkat awal memang tak ada langsung. Kemudian barulah mereka cuba untuk mendapatkan juga suara daripada Kongres, Senat dan seumpamanya. Daripada UN memang tak ada mandat untuk Amerika Syarikat bertindak begitu. Maka pada kedudukan ini mereka yang masih lagi, alhamdulillah, perkembangannya adalah sedikit berubah dan positif, saya nyatakan. Sebahagian daripada negara-negara macam Qatar, dan dilaporkan walaupun tak ada kenyataan rasmi, Arab Saudi pun mula ada perbincangan dengan Iran untuk mencari apa penyelesaian dan jalan yang terbaik bagi menangani isu yang bukan setakat krisis di peringkat serantau mereka, tapi juga membabitkan global krisis ini. Maka mudah-mudahan ia memberikan suatu cahaya di hujung terowong, hopefully di kalangan negara-negara ini. Ialah kesilapan, semua pihak boleh melakukan kesilapan, tapi cukup-cukuplah bergantung dengan Amerika Syarikat. Terbukti bahawa Amerika Syarikat pun tak mampu untuk mempertahankan negara mereka. Mereka melabur bertrilion-trilion USD dengan alasan untuk jaga keselamatan negara. Ternyata bahawa Amerika Syarikat bukan pelindung, malah Amerika Syarikat adalah penunggang kepada negara-negara yang berkenaan. Maka mudah-mudahan kalangan rakyat, kalangan pemimpin ini, mudah-mudahan mereka diberikan panduan dan adalah sekelumit, kalau tak banyak pun, kesedaran untuk tidak lagi bersekongkol dengan Israel laknatullahi alaihim. Wallahu alam. Bila mana? Wallahu alam. Terima kasih kepada doktor di atas kupasan yang sangat-sangat menarik. Dan sebenarnya dari sudut peribadi, bila kita dah start baca buku ni, kita sebenarnya boleh katakan kagum dengan negara Iran. Walaupun ditekan selama bertahun-tahun, mereka masih lagi boleh survive. Dan Malaysia antara negara yang memerlukan bantuan. Kalau saya rasa viral di TikTok video Tuan Mahathir pada masa Iran itu ditekan, dia memerlukan bantuan buat sistem barter dengan negara Iran dan sebagainya. Alhamdulillah, kita dapat lihat walaupun ditekan dengan sebegitu rupa, Amerika Syarikat masih lagi tidak mampu mengalahkan negara Israel. Yang kita kata bukan kuasa bersama, dia bukan setanding dengan China, bukan setanding dengan Rusia, tapi masih lagi tidak mampu dikalahkan oleh Amerika Syarikat yang dikatakan mempunyai teknologi tercanggih di dunia. Sedangkan Iran menggunakan teknologi yang jauh berganda lebih murah harganya berbanding dengan teknologi Amerika Syarikat. Jadi mungkin satu rumusan daripada doktor dan mungkin pesanan dan nasihatlah untuk pengunjung-pengunjung Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Terima kasih Amir. Bila melihat dan disentuh tentang the resilient yang ditunjukkan oleh rakyat Iran, pemimpin-pemimpin Iran, saya nyatakan saya melihat bahawa kekuatan mereka ini adalah atas kekuatan agama yang mereka pegang. Dan ini sekaligus daripada ini, walaupun mungkin kita melihat mereka sebagai Syiah, tetapi bagi Syiah yang berpegang kepada agama, dia adalah jauh lebih baik, pastinya lebih baik daripada dulu pemimpin-pemimpin Iran juga Syiah, tapi Syiah yang liberal, Syiah sekular yang bersekongkol dengan Amerika, malah mengiktiraf Israel seawal tahun 1948. Tetapi bila berubah pada 1979 dengan revolusi Iran,
maka saya boleh nyatakan bahawa ia telah membawa satu perubahan besar, termasuk dari segi dasar-dasar negara yang tidak lagi bersekongkol ataupun mengiktiraf Israel, malah menukarkan kedutaan Israel di Tehran kepada kedutaan Palestin, ya. Dan saya kira ialah kelemahan akan ada di mana-mana, tetapi sekurang-kurangnya yang majoriti dalam kalangan masyarakat Iran, pemimpin Iran adalah mereka yang berpegang kepada agama. Yang ini yang akan insya-Allah menjadi unsur penyatu kepada termasuk rakan-rakan daripada kalangan ialah katakan Malaysian dengan Sunni Syafi'inya, begitu juga dengan rakan kita di Gaza, katakan mereka adalah Sunni Syafi'i, ya. Tetapi siapa yang paling committed membantu mereka? Iran. Iran bukan setakat, bukan lagi rahsia bagaimana Iran bukan setakat memberikan dokongan dari segi moral support, tetapi mereka secara fizikalnya mereka juga membantu dari segi teknologi, persenjataan dan seumpamanya. Maka semua ini mereka tidak pernah berkira-kira bahawa Palestin Sunni maka kami Syiah kami tak boleh bantu, ataupun di sana kalangan katakan rakan-rakan di tebing barat sendiri adalah Sunni, tapi Iran juga menyatakan pembelaan mereka kepada rakan-rakan yang Sunni ini bila mereka ditindas. Jadi dalam hal ini sepatutnya krisis ini menjadi unsur penyatu kepada kita bersama. Perbezaan memang akan ada dan sentiasa ada, tetapi sebagaimana mereka boleh untuk compromise, ya, dari segi asalkan Muslim, asalkan Islam, mereka akan cuba untuk memberikan bantuan yang bersungguh-sungguh. Maka begitu jugalah kalangan kita dalam bersolidariti dengan Iran. Kita bukan berkira-kira tentang Syiahnya, tetapi kita berkira-kira tentang mereka adalah manusia. Apatah lagi mereka adalah yang punya akidah seumpama kita. Mereka Muslim, ya. Mereka adalah ahlul qiblah, yang sekaligus daripada itu kita perlu untuk membuktikan solidariti ini. Dan alhamdulillah dengan inisiatif contohnya Malaysia Aid for Iran, ya, ia adalah suatu ruang dan saluran yang terbaik untuk kita bersama-sama menghulurkan bantuan atas dasar kemanusiaan. Kita melihat bagaimana ratusan sekolah yang dihancurkan dan dibom, begitu juga dengan hospital-hospital di Iran, ya. Maka apa yang terbaik yang kita boleh bantu? Kalau kita boleh bantu contohnya mangsa tsunami katakan yang berlaku di Jepun, kalau kita boleh membantu mereka yang berhadapan dengan gempa bumi di Turki, berhadapan dengan masalah-masalah tanpa berkira-kira tentang pegangan mereka dan seumpamanya, maka apatah lagi kalangan rakan-rakan kita, saudara-saudara kita yang sedang ditindas dan sedang dizalimi, dan mereka membuktikan bagaimana mereka mampu untuk mempertahankan negara mereka, malah mencabar keegoan kuasa-kuasa besar ini. Dan sehingga hari ini alhamdulillah kemungkinan dengan support, dengan doa-doa daripada kita, mungkin dengan bantuan-bantuan dan komitmen solidariti kita bersama dengan mereka, dia bukan setakat negara-negara umat Islam, tapi juga kalangan negara-negara bukan Islam, contohnya Spanyol, begitu juga dengan lately ini Perancis, ya, boleh menyatakan sikap yang tegas dalam hal membabitkan Iran ini. Mereka dah tak nak bersekongkol lah dengan segala kezaliman dan keganasan yang dilakukan oleh Amerika Syarikat. Jadi pesanan kepada diri saya, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, adalah teruskan mencari kebenaran. Al-Haq, pastinya kita akan jumpa dengan panduan bagi kita yang beriman. Panduan kepada kebenaran ini adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah, panduan-panduan, kaedah-kaedah yang telah diperturunkan oleh ulama-ulama yang terdahulu, pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Maka wajar untuk kita mencari yang terbaik, dan jangan sesekali bersekongkol walau sedikit pun dengan penzalim, dengan pengganas di mana sahaja mereka berada. Kerana Allah menegaskan kepada kita, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, ya, ila akhiril ayah. Bagaimana Allah memberikan peringatan kepada kita bersama. Jangan sesekali kamu cenderung pun tak boleh, apatah lagi bersekongkol dengan
penzalim-penzalim, pengganas-pengganas yang nyata ini, dan tiadalah ya balasan yang lebih tegas, lebih keras daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang bersekongkol dengan kezaliman ini, melainkan api neraka Allah Subhanahu wa taala yang bersangatan pedihnya. Mudah-mudahan buku ini boleh untuk menjadi panduan kepada kita bersama sebagai rujukan, dan dalam masa yang sama, of course, dia tidaklah merangkumi segala benda, tetapi sekurang-kurangnya ia menjadi pencetus untuk kita mencari, mendapatkan ilmu, mendapatkan maklumat yang benar, dan boleh untuk dibahaskan ya secara ilmiah, dan mudah-mudahan ia boleh untuk dimanfaatkan oleh semua pihak. Dan kalau ada langkah-langkah seterusnya mungkin daripada PPU untuk sebarkan lagi, terbitkan dalam versi bahasa Inggeris, bahasa Arab dan sebagainya, sampai kepada rakan-rakan kita negara Arab, insya-Allah. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.